Ini bukan kematian biasa. Kenapa Firaun mati terlalu awal? Apa sebenarnya berlaku? Di Mesir purba, ada Firaun muda yang mati secara misteri. Lebih mengejutkan, kematian ini masih diperdebatkan hingga hari ini. Contoh paling terkenal ialah Tutankhamun, seorang Firaun yang naik takhta ketika masih remaja dan meninggal dunia sekitar umur 18 hingga 19 tahun. Punca sebenar masih tidak jelas sepenuhnya. Ada teori mengatakan kemalangan. Ada juga yang menyebut penyakit. Malah ada yang percaya wujud unsur pembunuhan. Dan yang paling pelik, mumia beliau menunjukkan kecederaan pada badan. Seolah-olah berlaku sesuatu sebelum kematian. Namun tiada bukti muktamad. Pada zaman itu, rekod tidak lengkap dan misteri kekal hingga kini. Ini menunjukkan satu perkara, sehebat manapun kuasa seseorang, misteri tetap boleh menyelubungi sejarah. Soalan mudah, siapakah Firaun muda yang mati misteri ini? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari.